Ada orang yang panik bila harga emas jatuh sebab mereka fikir emas ni macam saham. Assalamualaikum Aisyah. Okey ke gold keep dropping? Ini pertanyaan daripada penyimpan emas saya. Sebenarnya, ramai orang risau bila tengok harga emas turun banyak sangat. Sebab dalam kepala mereka, bila jatuh, takut jadi macam saham. Nilai dia jatuh sampai kosong. Tapi cuba tuan-puan fikir, kita pun rasa mustahil harga rumah jatuh sampai lebih murah dari sebiji karipap kan? Ini kan pula emas. Karipap macam beda pun, makin lama makin mahal sebab inflasi. Takkan emas pula makin lama makin tak bernilai? Hakikatnya, emas ni dah digunakan sejak ribuan tahun sebagai penyimpan nilai kekayaan. Dan sampai hari ni, bank negara, orang kaya, institusi besar masih simpan emas. Sebab apa? Sebab emas bukan sekadar nombor dekat skrin telefon. Emas adalah nilai fizikal yang kekal. Kalau kita ada 100 gram emas hari ni, bila harga jatuh, gram tu tak hilang pun. Tetap 100 gram. Malah penyimpan emas tega sebenarnya senyum bila harga jatuh. Sebab mereka nampak peluang untuk beli lebih banyak pada harga diskaun. Macam barang yang kita memang nak beli, tiba-tiba ada sale 20%, 30%. Mestilah kita happy kan? Sebab orang yang faham fungsi sebenar emas, dia bukan sibuk dengan buy low sell high. Dia fokus tambah kepingan emas sikit demi sikit. Harga naik beli, harga turun beli, harga mendata tetap juga beli. Sebab bila kepingan emas makin bertambah, insya-Allah kekayaan pun makin terjaga daripada dimakan inflasi. Kalau anda nak mula faham macam mana penyimpan emas berfikir waktu harga emas jatuh ni, macam mana sebenarnya mindset yang betul bila anda nak mula menabung emas, boleh mulakan tabungan emas, daftar akaun secara percuma. Isi borang dekat bawah ni saya akan guide anda simpan emas dengan ilmu yang betul.